Allah yang maha berdiri dengan sendiri. Maksudnya, kita menyeru nama Allah yang berdiri dengan sendiri supaya kita ini boleh berdikari. Pujuk diri kita sendiri. Bukannya letakkan kebahagiaan kita itu pada orang keliling. Tengah perempuan yang emosi belum kuat, belum strong, dia memang letak bahagia diri dia pada suami. Suami pujuk bahagia. Suami tak pujuk, memang seharilah duk menderita. Padahal dia terlepas dah makan sedap, terlepas cerita sedap, terlepas macam-macam benda terlepas. Lagi suami tak mulakan dulu, dia menderita. So, Ya Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri supaya kita boleh berdiri dengan apa yang Allah beri pada kita. Ilmu yang Allah telah beri, hati yang Allah telah beri, kekuatan yang telah Allah beri. Allah dah beri segala yang kita perlu untuk kita jaga diri kita. Subhanallah, it's not easy tapi boleh. Sebab itu kita sebut doa ini Nabi ajar, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Kita menyeru nama Allah yang ketiga ni, Hayyu Qayyum, iaitu Rahim. Dengan rahmatmu ya Allah, birahmatika. Maksud rahmat, dia umum. Dengan rahmat Allah, Allah beri kita pertolongan. Dengan rahmat Allah, Allah beri kita petunjuk. Dengan rahmat Allah, Allah beri kita perlindungan. Dengan rahmat Allah, Allah akan berikan apa yang kita mahu, apa yang kita perlu. Birahmatika astaghiitsu, aku mohon pertolonganmu. Astaghiitsu ini adalah satu tingkatan permintaan kepada Allah tahap tertinggi. Tahap tertinggi, tahap paling deep. Tahap paling, orang kata, rayuan yang sehabis-habis rayu. Istighasah. Maksud istighasah, astaghiitsu ini macam merayu sungguh-sungguh, astaghiitsu. Kalau dalam perbuatan tu sampai sujud-sujud kat kaki orang, ibarat macam tu lah. Kalau masa berdiri, saya minta tolong, okey lagi. Lepas tu sampai rukuk, saya minta tolong. Dan kalau sampai sujud pegang kaki, bila sebut perkataan astaghiitsu, maksud kita betul-betul merayu dengan Allah. Astaghiitsu, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah, permudahkanlah, sempurnakanlah bagiku segala urusanku, segala masalah, segala ujian, segala kebuntuan. Kita pun kadang rasa tak suka, kenapa aku ni lemah sangat ni? Hati aku ni, kenapa mental aku lemah sangat ni? Kenapa lah badan aku ni asyik lemah je? Dan mungkin Allah bagi kita petunjuk. Allah jalankan kita, Allah temukan kita dengan doktor mungkin. Allah temukan kita dengan kawan yang ada lifestyle yang bagus. Kan pagi-pagi dia jogging, kita pun ubah cara lifestyle kita. Mungkin Allah lorongkan kita jumpa dengan kawan yang pukul 4 pagi dah bangun dah. Pukul 5 pagi paling lewat. Itu doa Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuya. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi. Orang yang bangun seawal pagi, dia memang akan cergas, ceria, semangat. Allah beri ilham, Allah beri bantuan. Ia bukan masalah orang keliling, masalah diri kita sekarang. Kalau kita letakkan apa yang berlaku pada diri kita, sama ada perkara-perkara menyedihkan, apa down ke apa semua tu, pada orang lain, kita tak akan menyelesaikan masalah. Kita memberi beban kepada orang lain. Jadi ayat, bayangkan zikir ini dimulakan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum tu dah power dah. Ya Qayyum maha berdiri sini supaya kita boleh berdiri dengan diri kita. Supaya kita berdiri dengan akal yang Allah beri, tenaga yang Allah beri, kekuatan yang Allah beri, bukan yang disandarkan kepada orang lain. Selagi mana kita suka menyandarkan sesuatu kelemahan diri kita kepada orang lain, segitu kita tak dapat kekuatan diri kita. Allahu Akbar. Lepas tu kita minta asli sya'ni kullahu, yang last kali ni, wala takilni, janganlah engkau biarkan diriku, lepaskan diriku, mentelantarkan diriku, membiarkan diriku ila nafsi, kepada diriku. Tuan-puan meremang tak? Boleh tak tulis? Meremang Ustazah, dahsyat doa ni. Sebab itu saya kalau kongsi doa zikir, saya tak akan kongsi, okey baca doa ni, okey ni maksud dia. Tak, perasan tak? Saya ni jenis yang muslimat rasa tertekan dengan Ustazah ni. Tuan-puan tertekan ke dengan cara saya ni? Kan macam, ya Ustazah, okey sabar. Ya, saya nak beramal. Okey. Mungkin macam tu puan-puan nak cakap kan? Okey Ustazah, dah, tak perlu nak push sangat, tak perlu nak tekan sangat. Tapi saya sangat nak bagi penekanan, perlunya penghayatan dan pemahaman, barulah doa tu berkesan. Kalau anda baca 1000 tapi hati tak rasa, hati tak berborak, tak meminta dengan Allah, tak berkesan. Dia hanya pada lidah saja. Sebab akhirnya yang berubah bukan lidah, hati tu. Ala wahya qalbun, Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Wa idza salahat salah jasadu kullu. Bila daging tu baik, baik seluruh anggota badan. Mata akan baik, wajah akan baik, mulut akan baik, tangan akan baik, tubuh badan akan baik, akan sihat, akan kuat, dan akan buat perkara yang baik. Wa iza fasadat jasadu kullu, apabila daging itu buruk, bermasalah, tak kuat, tak strong, maka buruklah anggota badan yang lain. Tangan mula menulis benda yang tak patut menulis, lidah mula cakap benda yang tak patut cakap, fikiran mula fikir bukan-bukan,
ala wahya qalbun, kita itu adalah hati. Sebab itu saya bila kongsi doa ke zikir, mesti saya tekan, saya syarah, nak suruh faham, sebab kita berdoa dengan hati, bukan dengan fikiran. Kita berdoa bukan dengan lidah. Hujung sekali, wala takini ila nafsi, ya Allah, jangan biarkan diriku kepada diriku. Maksudnya kita tak nak Allah lepaskan kita daripada jagaan Allah. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Ibarat seperti inilah. Kalau seorang ibu ayah cakap dekat anak, sekarang urus sendiri. Nak cari yuran masuk uni, kena bayar 2,000, urus sendiri. Nak pergi uni nanti pun, pergi sendiri. Tak ada nak hantar-hantar. Maksudnya itu baru manusia. Itu baru manusia. Kita tak nak Allah lepaskan talinya daripada kita. Penjagaannya, pemerhatian Allah kepada kita. Allah yang basir, yang maha melihat, Allah yang syahid, yang maha menyaksikan, Allah yang hafiz, yang maha menjaga, Allah yang muhami, yang maha mengawasi. Kita nak sentiasa dalam pengawasan Allah. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang berlaku depan sana. Tapi Allah tahu. 2 minit, 5 minit lagi. Dan kalau ada keburukan, Allah lindungi. Kita tak tahu keputusan kita nak buat ni baik ke buruk. Tapi Allah tahu. Maka Allah akan hantar bisikan-bisikan. Jangan buat keputusan tu. Jangan buat tindakan tu. Kita nak hidup kita ni dalam jagaan Allah. Bagaimana apabila Allah menjaga hamba-hambanya? Atika, you get it? Apabila hamba-hambanya, Allah menjaga hamba-hambanya, maka Allah akan hantar malaikat untuk sentiasa membisikkan kebaikan. Itu ada hadis. Malaikat yang akan bersama untuk membisikkan, akan mendorong, akan memimpin. Masya Allah. Sebab itu doa tu, wala takini ila nafsi. Ya Allah, jangan serahkan diriku kepada diriku. Torfata'in. Walaupun sekadar kelipan mata. Satu kelip mata, satu saat. Maksudnya doa ini kita minta supaya Allah tak tinggalkan kita walaupun satu saat. Walaupun torfata'in, walaupun sekadar kelipan mata. Gitu. Allahu Akbar. Seronok tak sahabat-sahabat dapat doa penat ni?